PM Anwar ucap takziah sifatkan Pak Lah sebagai insan berjiwa besar. Tuan Ibrahim saran tanah kebun durian diberi kepada golongan belia kawasan itu. SPRM tahan timbalan Ketua Penerangan Bersatu berkait dakwaan rasuah. Khalid desak tanggungjawab Muhyiddin dalam isu pengambilan tanah Kampung Sungai Baru. PH Gesa Pembangkang henti sentimen kononnya Terengganu dianaktirikan. Dan Lok tidak tersinggung karikata PN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah atas pemergian bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Katanya, Malaysia terhutang budi atas jasa Abdullah, seorang insan berjiwa besar yang menerapkan naratif baharu dalam politik Malaysia. Sultan Pahang, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Pak Lah. Sementara itu, Menteri Besar Pahang, Wan Rosli Wan Ismail menyifatkan pemergian Pak Lah sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Menurut Ismail Sabri Yaakob pula, Pak Lah seorang negarawan yang mengabdikan dirinya untuk agama, bangsa dan tanah air. Setiausaha Agong Bersatu Azmin Ali menyifatkan Pak Lah seorang negarawan yang membentuk jati diri rakyat dengan nilai-nilai sederhana. Dalam perkembangan berasingan, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, tanah yang telah dibersihkan pihak berkuasa Pahang sepatutnya diberikan kepada golongan belia di kawasan tersebut. Beliau yang juga Ketua Pembangkang DUN Pahang berkata, inisiatif sedemikian akan memastikan pembangunan tanah tersebut dapat diteruskan dan mengelakkannya daripada terbiar. Tuan Ibrahim mengucapkan tahniah kepada penguat kuasa yang mengambil tindakan, tetapi apa yang penting adalah apa langkah seterusnya. Beliau berkata demikian selepas berucap di ceramah PN di Air Kuning. Adun Cheka itu berkata lagi, semua tindakan kerajaan negeri perlu diiringi dengan misi yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan timbalan Ketua Penerangan Bersatu Muhammad Ali Muhammad berhubung dakwaan rasuah. Menerusi laporan media, menurut peguamnya Rafiq Rashid Ali yang merupakan bekas adun ditahan pada pukul 6.30 petang semalam ketika pasukan SPRM menyerbu rumahnya di Tangga Batu di Melaka. SPRM turut mengambil keterangan daripada isteri dan anak-anaknya di pejabatnya di Melaka dan mereka dibebaskan kira-kira pada pukul 9 malam semalam. Setakat ini, pihaknya hanya dimaklumkan yang beliau ditahan di bawah Seksyen 16 Akta SPRM berhubung dakwaan rasuah. Rafiq berkata, Ali dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman. Malaysia kini telah menghubungi SPRM untuk mendapatkan kenyataan rasmi berhubung perkara itu. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad menegaskan bahawa pengerusi PN Muhyiddin Yassin tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab dalam menangani isu berkaitan pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur. Menurut beliau, perkara tersebut berlaku semasa Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin menjawat jawatan Perdana Menteri dan seharusnya dibawa untuk dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, melainkan sekiranya keputusan ketika itu dibuat tanpa melalui proses musyawarah yang sewajarnya oleh Kabinet Pentadbiran PN. Ahad lalu, Muhyiddin dalam kenyataan media menafikan penlibatan dalam pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru ketika di bawah pentadbiran PN. Beliau mendakwa ditohmah oleh pihak-pihak tertentu berkaitan isu tersebut. Penafian Muhyiddin itu dibuat apabila isu berkenaan kembali hangat selepas timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ada kewajaran pihak yang terlibat dalam pengambilan tanah di kawasan terbabit ketika pentadbiran PN memberi penjelasan kepada penduduk yang terjejas.
Ia berlaku selepas penduduk mendakwa Menteri Kabinet dari PN memihak kepada pemaju dan bukannya pemilik tanah semasa rundingan pampasan. Pakatan Harapan PH Terengganu menggesa pihak pembangkang agar menghentikan penyebaran sentimen yang mendakwa kononnya negeri tersebut dipinggirkan oleh Kerajaan Persekutuan. Pengerusinya, Hasbi Muda, menyatakan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak berasas, bersifat mengelirukan rakyat serta berpotensi menimbulkan sentimen kebencian terhadap pihak kerajaan. Menurutnya, titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, yang menzahirkan penghargaan atas kelulusan 408 projek pembangunan bernilai 13.56 bilion sempena istiadat pembukaan persidangan penggal ketiga Dewan Undangan Negeri DUN pada Isnin membuktikan bahawa Terengganu tidak pernah dipinggirkan. Katanya kepada Sinar Harian, titah tuanku sudah cukup jelas untuk menepis segala tomahan liar yang dimainkan oleh pembangkang selama ini. Hasbi berkata tindakan menyebarkan tuduhan sebegitu Terengganu dianaktirikan hanyalah gimik politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam pada itu, beliau menegaskan PH Terengganu akan terus komited memastikan setiap projek pembangunan yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dilaksanakan dengan telus, berkesan dan memberi manfaat kepada rakyat tanpa mengira latar belakang politik. Setiausaha Agung DAP Loke Siu Fook memaklumkan bahawa beliau tidak berasa tersinggung dengan paparan karikatur yang dibawa oleh penyokong Perikatan Nasional PN semasa hari penamaan calon bagi PRK DUN Air Kuning pada Sabtu lalu. Kata Loke, beliau berterima kasih kepada mereka kerana menjunjung gambarnya walaupun tidak hadir pada hari penamaan calon dan menyifatkan karikatur tersebut sebagai cantik. DAP bersama parti-parti komponen lain dalam Pakatan Harapan PH turut memberikan sokongan kepada Barisan Nasional PN dalam usaha mempertahankan kerusi DUN Air Kuning daripada saingan PN dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Loke mengulas sepanduk yang menggunakan karikatur seolah-olah menyindir beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas perkembangan lain, Loke berkata kerjasama antara BN dan PH pada PRN 17 Sabah bukan suatu masalah bagi pihaknya. Semalam, pengerusi BN Sabah Bung Mokhtar Radin mengumumkan gabungannya akan bekerjasama dengan PH. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.